Itu kelebihan macam mana emas ni mudah ditukar kepada tunai lah. Istimewaan emas yang pertama, nilai dia terjamin. Kalau tuan-puan biasa dengar yang paling famous cerita 1 dinar seekor kambing. Daripada zaman Nabi sampai sekarang 1 dinar masih lagi boleh beli seekor kambing. Tapi kalau duit kertas tuan-puan tak payah cakap 1400 tahun. Kita tengok yang 2010 je. Dulu pergi kedai dengan RM100 satu troli barang boleh beli. Hari ni RM100 tuan-puan, mungkin tuan-puan buat keluar 2-3 barang je lah. Beras, minyak masak. Sebab apa? Sebab duit kita makin lama makin susut. Senang ditukar kepada tunai. Saya rasa kalau tuan-puan nak compare aset by aset lah, contohnya aset rumah dengan aset emas. Kalau tuan-puan nak beli rumah, saya rasa tak senang. Satu komitmen rumah ni 30 tahun. Tapi emas ni tuan-puan ada RM100 pun boleh simpan. Yang lagi menarik, kalau nak jual rumah, tak mudah tuan-puan. Contohnya tuan-puan tengok kisah Sajak. Sajak dia lari dekat overseas bawa emas. Rumah dia masih lagi tidak terjual. Sebab tu orang cakap, kalau simpan aset ni sebenarnya, emas ni antara benda yang senang untuk ditukar kepada tunai. Contoh ada emas hari ni, esok nak jual boleh. Tapi kalau tuan-puan ada rumah, mudah tak nak pergi cari pembeli? Setahun 2 tahun tu cari je lah. Itu kelebihan macam mana emas ni mudah ditukar kepada tunai lah.